Okey, selamat pagi. Okey, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, selamat pagi. Okey, selamat. Okey, selamat pagi. Kita akan hari ni kita akan petik buah cili, pokok cili yang kita tanam dulu tu belakang tu dah menghasilkan buah. Lepas tu kita akan kemas-kemas sikit. Ini pokok yang kita selalu tanam tu. Lepas tu pokok ni memang menghasilkan banyak daun. And then ini okey, cerita pasal pokok. Ini pokok. Ini adalah pokok cili tapi dah cabut dah. So kita dah cabut sikit buah dia. Tapi ada lagi buah dalam buah cili ni, pokok cili ada lagi dalam 2. Kita akan potong. Awak tolong rakam boleh? Boleh? Rakam dia okey. Tangan tu nampak okey. So ni dekat sikit nampak ada cili ni. Jadi kita akan potong. Okey, dapat satu. Okey, dapat satu. Dan dapat satu lagi. So total kita dapat buah cili ada 5. Sebenarnya ada banyak lagi tapi 3 lagi tu dah busuk. Dia tak petik. So kita petik lah. Tu yang ni. So untuk pokok yang cili ni, sebabkan kita dah petik, kita kena buang daun-daun dia. Daun-daun dia. Ya, awak buang daun dia. Okey. Ni daun cili ni. Sini kat sini. Buang lah. Tu ni. Ni buang. Buang je mana-mana. Awak tarik je. Daun ni dah koyak. Okey. Buang je banyak. Ni bunga-bunga ni menandakan dia akan tumbuh cili lagi. Oh, dia dah nak tumbuh dah sebab dia baru berbunga kan. Sebenarnya dekat sini juga kita ada pokok ketumbar, tapi ketumbar tak jadi. Lepas tu kita tanamlah daun ni dengan pokok ini. Ini untuk pokok, orang kata pokok untuk orang kencing manis. Ubat kencing manis. So kita continue petik daun ni supaya dia bukan banyak daun tapi dia banyak buah. Lepas dah habis ni, kita ambil yang lain pula ya. Macam mana ya? Okey, sekarang kita next pula. Sekarang next. Sinilah cakap kat sini. Okey, kita dah buang daun-daun dia. Daddy tengah buang. Lepas tu, nanti akan banyak buah kan? Okey, jadi lepas habis, kita akan pergi next pula. Kan? Lepas tu kita siram pokok, okey? Daddy, nanti nak tak kita buat YouTube? Tengah buat YouTube ni. Ya. Kita masuk sama-sama lah. Sama-sama lah tu. Okey. So, kuranglah sikit daun dia. Tapi masih banyak lagi lah. So, jom. Okay, jom. Kita lagi kat mana pula ni? Awak nak pergi kat mana pula? Tunjuk pokok-pokok. Pokok. Pokok demam saya. Pokok demam awak. Mana pokok demam awak? Tu. Yang putih-putih tu. Yang putih-putih ni. Ni untuk macam mana nak buat? Mula-mula ambil daun tu, letak dalam baidi kecil. Lepas tu letak dengan air. Lepas tu dah siap. Macam tu daunnya. Okey, ini untuk daun orang demam. Dia tak boleh makan tapi dia boleh letak kat kepala. Okey. So, ini kita tadah air hujan. Sebab Okey. nak bagi Pokok. Okey, kita bagi air hujan lah. Ni. Bagi pokok minum air hujan lah. Okey. Kita ambil, kita siram. Kita ambil, kita siram. Sama. Ni kat sini. Dah. Dah. Okey. Ini dah. Belum.
Tak payah. Sebab dalam dia dah ada air. Ya, sebab dalam ni dah ada air. So, kita tengok ada air banyak tak. Oh, bismillah. Banyak. Banyak. Lepas tu air banyak. Tapi kenapa air semua kuning-kuning? Memanglah sebab dah air tanah. Nampak tu. Banyak lagi. Okey, yang itu. Sama juga. Jadi tengok yang ni. Nak air, ada lagi. Cuba buang air dia. Buang air dia. Buang sini lah longkang. Okey, jap lah. Saya letakkan. Okey, letak balik. Letak air. Lepas tu letak air. Okey, letak air. Air. Lagi. Okey, lagi. Sikit lagi. Okey, done. Kenapa dekat tanah di sisi lah? Kenapa? Sebab kan kita dah belajar. Tanah kan boleh masuk dalam pokok. Lepas tu? Kan dah tinggi. Lepas tu? Jadi macam tu lah. Sebab tu lah saya siram kat boam tanah tu. Oh, okey, faham. Okey, ataupun Didi ada satu pump. Kita ambil daripada pump sini. Okey. Wow. Kita boleh pump pakai macam ni pun boleh juga. Dan juga. Okey, jap. Dia berat tau. Tekan. Tekan ni. Okey, dah habis. Sekejap. Letak balik. Tak. Oh, itu nak air naik atas kan? Woi, gedul tu. Janganlah pasal saya. Ya, pokok kat sini ya, tak ada air. Jadi pokok ni dah. Dah belum? Ada burung. Yang tu, yang ni dah ada. Dah isi air dah. Yang ini? Dah. Ni belum lagi. Kat sini belum lagi. Ya. Mana? Ni, yang ditunjuk ni. Okay dah. So, kita cakap. Okey. Okey, kita dah siap. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Bye.